bersama senandung semalam, ku terkenang peristiwa silam, di mana aku dan si dia cinta benar cinta. Kau mencurah apa yang dirasa, ku dibuai oleh angin senja. Budimu yang seikhlas itu, akulah kasihmu. Kini tinggal kenangan belaka di taburan bunga pusaramu. Ku datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada dan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu
Assalamualaikum. Ucapan ini khas buat Cikgu Nurina sempena persaraan beliau. Semoga Cikgu Nurina akan ingat kami sampai bila-bila dan maafkan jika kami ada tersilap kata dan sebagainya dengan Cikgu Nurina. Tahniah buat Cikgu Nurina atas perkhidmatan yang sangat cemerlang di Lobo. Tahniah juga berjaya mengakhiri perkhidmatan dengan ceria, ayu dan sihat walafiat. Happy belated birthday pada 5 Oktober 2025. Selamat bersara Cikgu Nurina. Terima kasih banyak Cikgu Nurina. Kami semua sayang Cikgu Nurina. Muah muah muah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Nurina. Jasa dan sumbangan Cikgu amat kami hargai. Terima kasih atas segala jasa dan khidmat bakti Cikgu di sepanjang perkhidmatan Cikgu di SK Lombok. Semoga Cikgu sentiasa sihat dan berbahagia selalu. Selamat bersara. Assalamualaikum, saya Kamila daripada Wakil Anggota Kumpulan Sokongan SK Lombok ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nurina. Selamat menjadi YB, semoga sentiasa sihat bersama keluarga tersayang. Terima kasih atas kerjasama sepanjang kita berada di sekolah ini. Minta ampun maaf jika ada perbuatan ataupun perkataan yang menggugis hati Puan. Semoga dengan persaraan ini dapat mengeratkan lagi lah hubungan kita walaupun dah berhenti daripada menjadi penjawat awam. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Cikgu Nurina. Alhamdulillah, syukur saat yang ditunggu sudah pun tiba. Kepada Cikgu Nurina diucapkan selamat bersara. Ribuan terima kasih diucapkan atas segala jasa yang telah Cikgu beri sepanjang kita melalui. Mohon maaf bila ada salah silap. Selamat bergelar YB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan ini ditujukan khas kepada Cikgu Nurina binti Kasim yang telah lama berkhidmat di SK Lombok. Semoga dengan persaraan ini dapat satu keberkatan daripada Allah SWT, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan supaya dapat melakukan ibadah sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Cikgu Nurina. Saya ucapkan, saya mewakili guru-guru perempuan mengucapkan selamat bersara, selamat berehat dan sentiasa ceria sepanjang persaraan. Terima kasih diucapkan atas sumbangan dan kerjasama selama ini. Semoga yang baik-baik saja untuk Cikgu Nurina. Terima kasih. Selamat bersara Cikgu Nurina. Saya dan anak-anak prasekolah ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas pengorbanan dan sumbangan yang telah diberikan untuk kami semua. Terima kasih Cikgu Nurina. Assalamualaikum, kami pekerja kebersihan ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nurina. Bye-bye Cikgu Nurina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari pihak kantin ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nurina. Selamat melangkah ke alam persaraan. Semoga terus sihat walafiat hendaknya. InsyaAllah jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Saya Afi Khairi, anak pertama Cikgu Nurina. Salam dari Singapura kepada polis. Kepada Mama, tahniah atas 29 tahun berjasa dan selamat bersara. Assalamualaikum dan salam sejahtera warga SK Lombok sekalian. Saya Ashila, anak kedua Cikgu Nurina, dan di sini ingin mengucapkan selamat bersara untuk Mama dan tahniah juga untuk perkhidmatan yang hampir 29 tahun dalam mendidik anak-anak murid Mama. Semoga Allah membalas jasa baik Mama dan guru-guru sekalian dalam usaha untuk mendidik anak-anak bangsa.
Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran yang ke-60 pada Mama. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang tidak pernah putus sebagaimana air Zamzam yang tak pernah habis. Semoga sentiasa dilindungi dan dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Selama ingatan saya daripada Mama mula bekerja daripada saya masih di sekolah rendah, di mana Mama bermula sebagai seorang guru muzik dan seterusnya menjadi seorang guru prasekolah dan akhir sekali menjadi guru di bahagian pentadbiran. Saya amat kagum dengan Mama dan juga wanita berkejaya di luar sana yang mana mampu untuk multitask dalam pekerjaan dan juga dalam rumah tangga. Dia memberi inspirasi yang sangat baik kepada saya untuk dalam kehidupan saya dan untuk meneruskan kerjaya saya juga. Semoga yang terbaik untuk semua dan saya berharap Mama lepas ni boleh membuat hobi-hobi Mama sebagaimana untuk gardening, untuk pergi mengaji dan untuk pergi berjalan. Jangan lupa kita punya spa appointment minggu depan. And then once again, happy retiring Mama. I love you Mama. Assalamualaikum, hai. Saya Akil, anak ketiga Cikgu Norina daripada 4 adik-beradik. Pertama sekali, saya ingin ucapkan tahniah kepada Mama yang telah berkhidmat selama 29 tahun sebagai seorang guru. Saya percaya Mama telah melahirkan ramai anak-anak murid yang cemerlang dan saya yakin Mama telah memberikan 100% effort dalam perkhidmatan ini. Jadi lepas ni Mama bolehlah berehat pula, Mama bolehlah spend masa dengan keluarga, pergi travel dan main dengan cucu-cucu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye Mama. Hai, Assalamualaikum. Saya Khalida, anak nombor 4 Cikgu Norina. Saya nak mengucapkan selamat bersara Mama. Tahniah Mama kerana habiskan 29 tahun berkhidmat menjadi seorang pendidik. Mama, this is not goodbye. This is hello to a new chapter. Chapter yang mana Mama boleh rest dan enjoy your life. Selamat bersara Mama. Kami sayang Mama. You deserve all the happiness in the world. Kami sayang Mama sangat-sangat. Sekian, terima kasih. Mama, janganlah BF darjah pula. Umur 60 dah. Nema adik saya, Nema. Adik nak balik pelih dah. Nema pergi rumah adik. Nema boleh hasilkan batu pergi tambang. Selamat bersaya Nekma, I love you Nekma. Nanti Nekma beli aiskrim dan pergi pertama yang lain-lain. Selamat bersara. Saya Nekma. Love you Nekma.